Salam sejahtera, saya Ros, seorang chef profesional dan juga seorang ibu. Raya menjelang tiba, Ros akan berkongsi dengan anda beberapa resepi peribadi, resepi kek dan juga biskut di bawah segmen tajaan pelanta. Anda di rumah jangan lupa untuk mencuba. Sekarang Ros akan menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menyediakan kek coklat lava. Ia merupakan resepi kegemaran anak Ros. Sekiranya kita pergi ke restoran ataupun kafe-kafe, kek ini boleh didapati di atas menu, tetapi kita di rumah selalu ingat agak susah untuk disediakan. Sebenarnya tidak. Ros akan menunjukkan kepada anda menggunakan pelanta. Sekiranya anda bersedia, mari kita mulakan. Kita mulakan dengan 120 gram pelanta. Kita campurkan bersama 100 gram coklat masak. Ros akan menggunakan teknik double boil. Tapi sekiranya anda di rumah tidak mahu menggunakan teknik double boil, boleh juga memasukkan campuran ini ke dalam microwave, ya. Kenapa Ros menggunakan pelanta? Ros membesar dengan pelanta. Anak Ros juga membesar dengan pelanta. Sebab itulah Ros menggunakan pelanta untuk segala resepi kek dan juga biskut Ros. Pelanta bukan sahaja lazat memberikan aroma yang sedap kepada biskut dan juga kek kita, tetapi juga amatlah berkhasiat terutamanya kepada kanak-kanak. Campuran coklat dan juga pelanta kita telah hampir cair, ya. Apabila ia telah sebati, apa yang kita akan lakukan, kita akan tutupkan api dan Ros akan letakkan ia di sebelah sehingga ia mencapai suhu udara, suhu bilik. Sementara menunggu campuran pelanta dan coklat kita sejuk di suhu udara, Ros akan masukkan 4 biji telur. Kita campurkan bersama 150 gram gula kasta. Tujuan kita menggunakan gula kasta adalah kerana gula kasta akan larut lebih cepat apabila kita memukulnya. Kalau kita menggunakan gula pasir, susah untuk larut, ya. Kita pukulkan adunan ini sehingga kembang, ya. Dan jangan lupa Ros akan campurkan 1 sudu kecil esen vanila. Esen vanila berfungsi untuk mengharumkan adunan telur kita ini. Pelanta juga memberikan aroma yang harum, tapi esen vanila ini juga membantu untuk menghilangkan hanyir telur kita. Campuran telur kita dah pun kembang dan pucat. Langkah seterusnya, Ros akan masukkan 60 gram tepung gandum. Tapi kita pastikan kita ayakkan dahulu tepung gandum ini kerana tepung sepatutnya ringan. Dan Ros akan masukkan bersama 3 sudu besar serbuk koko. Kita ayakkan bersama ke dalam campuran telur yang telah kembang tadi. Ketuhar sudah dipanaskan pada suhu 200 darjah. Pastikan anda panaskan ketuhar dahulu. Kalau tidak, kek kita ini tidak menjadi. Amatlah penting, ya. Apabila campuran tepung dan juga campuran telur telah sebati, Ros akan masukkan sekarang pelanta yang telah dicairkan bersama coklat masak kita tadi. Kenapa resepi ini menjadi kegemaran anak Ros? Kerana ia amat senang dan amat cepat untuk disediakan. Bila-bila masa sahaja ia mahukan kek ini, Ros boleh menyediakan kepadanya dengan sekelip mata. Okey. Langkah seterusnya, kita sediakan ramekin. Sekiranya anda tidak ada ramekin, bolehlah dipakai cawan ataupun cawan kertas. Sekarang kita akan sendukkan adunan kita ini ke dalam ramekin kita hanya 3/4 penuh, ya. Sekarang Ros akan bakar coklat lava ini pada suhu 200 darjah selama 4 sehingga 8 minit. Tujuan kita membakarnya 4 hingga 8 minit adalah kerana kek ini dipanggil kek coklat lava. Efek lavanya seperti lava gunung berapi amatlah penting. Sebab itu kita tidak boleh membakarnya lebih daripada 8 minit. Kalau tidak, kek kita tidak ada lavanya. Kek ini sedap dijamah ketika ia masih suam. Jangan lupa mencuba resepi ceria inspirasi Ros menggunakan pelanta. Untuk video yang lain, layari resepi pelanta di YouTube. Anda di rumah jangan lupa mencuba.